Malangnya hari ini ada orientalis. Orientalis ni ialah mereka yang bukan Islam yang mengkaji Islam. Mengkaji Islam. Sebahagian mereka hafal Quran, orientalis ni. Orang putih, orang Inggeris, orang Perancis, orang Jerman. Fasih bahasa Arab. Kita kampung ni nak cakap Arab tak boleh. Saya pernah pergi ke Amerika dalam satu lawatan bersama almarhum Arbakan, bekas Perdana Menteri Turki. Saya melawat Amerika untuk masalah Bosnia. Pergi ke Jabatan Negara Amerika. Dia tengok saya berkapiah, dia cakap Arab. Cakap Arab balik-balik ada. Dia kata daripada mana? Daripada Malaysia. Cakap Melayu pula. Ni hebat ni. Ni syaitan ni jaga ni, syaitan. Syaitan. Dia boleh menguasai berbagai-bagai bahasa. Sebahagian mereka boleh baca Quran. Hafal ayat-ayat Quran. Tapi merosakkan manusia. Merosakkan orang. Ini ialah jenis yang Nabi sebut, jenis tanah yang boleh mengumpulkan air. Mengumpulkan air, sampai berlumuk dia sendiri tak pakai gawah. Tak ada guna. Imam Ghazali sebut di kalangan orang Islam, ulama usu, ulama jahat. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab Ihya Ulumuddin, ulama usu ataupun ulama ud-dunya, ulama yang mengejar dunia saja. Ulama yang mengejar dunia saja. Dah dia tanya kita tak ambil ke dunia, nak juga ke dunia, kita duduk atas dunia kan. Kita tak mati lagi. Kena makan lah. Kena ada baju, kena ada kereta. Duduk atas dunia lagi, bukan duduk dalam kubur. Duduk atas dunia. Cuma kita kena sedar, dunia ni tempat persinggahan. Lepas tu pergi ke alam akhirat. Hak jenis ulama dunia ni dak sedar ke mati. Ini dia ulama ud-dunya, Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Ulama ud-dunya ataupun ulama usu, ulama yang jahat. Yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh semua yang melaknat di atas muka bumi kerana menyesatkan orang, menyesatkan manusia. Ini kena jaga-jaga. Inilah hak Nabi kata yang kedua ni, mereka yang jenis lokang, jenis lopok, yang keras, pohon kayu tak tumbuh, nak tanam tak boleh, ambil buat nyerang boleh, tapi jaga-jaga, nyamuk Aedes ada dalam, jaga-jaga kumang ada dalam, nak minum tak boleh, bahaya, minum sakit perut dapat pasal. Ini bahaya. Nabi sebut. Kemudian hak yang ketiga tadi, senaki hak jenis batu tu, batu senang ambil berdozar sodok je. Hak batu ni. Ini tiga jenis manusia yang ada di atas dunia dari segi menerima ajaran aku, kata Nabi. Wallahu a'lam.